anak aku dah boleh jalan and dia dah belajar kotorkan sofa. Jadi sofa jenis kain macam ni dah tak praktikal dah. Senang cerita, total loss. Isteri aku paling happy. Dia ajak aku datang dekat Al-Aqsa Carpet ni. Aku baru tahu, selain daripada syurga carpet, banyak furniture yang pelik-pelik tapi unik. Contoh, meja panjang boleh jadi pendek. Dan ada pula sofa yang boleh pusing. Ini paling gempak. Carpet 2 tone. Dari kanan nampak cerah, dari kiri nampak gelap. Tilam ni kalau tidur takkan bangun-bangun sebab dia sangat empuk. Walaupun ayam percik ni nampak sedap, tujuan aku datang sini adalah untuk cari sofa baru. Dan akhirnya aku dah jumpa. Sofa yang tak mudah kotor, kalis air dan kalis cakaran harimau. Bayangkan, sofa ni boleh bergerak sendiri. Betul-betul berteknologi tinggi lah. Bila dah pilih warna, aku pun terus order. And then datang lori ke rumah aku secara reverse. Dan akhirnya sofa yang aku custom dah siap. And mempersembahkan sofa baru aku. Cantik tak? Warna ni nama dia olive dark green. And aku pilih warna ni sebab nak matchingkan dengan aku punya beza. Barulah sedondon kan. Design sofa dari Al-Aqsa Carpet ni aku suka. Sebab dia slim and then empuk je bila duduk. Dia punya armrest ni boleh adjust, naik ataupun turun. Jadi pengajaran dia, hargai seseorang yang menyayangi kita. Kita tak tahu, boleh jadi dia pandai masak cucur adabi yang enak.